Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari SPN 2022, kertas 2 soalan 7. So tajuk dia adalah pembezaan. Soalan ini saya sudah ubah soalan. So daripada kami ini adalah satu kerangka keruli berbentuk parabola lah untuk kantong spanduk. So raja menunjukkan pandangan hadapan tu. So kami anggap titik E sebagai asalan. Lepas tu satu unit mewakili 1 meter. 1 meter. Okay. So spanduk tu berbentuk segi 4 tempat ABCD. Maksud digantung pada titik C dan titik D. So tinggi AB dari aras tanah ialah 1 meter. So saya tulis label sini 1 dulu lah. Bucu A dan bucu B akan diikat tegak ke bawah masing-masing pada G dan H. Maksud fungsi kejuruan lengkung tu ialah 6/2x dan jarak GH ialah 2p meter. Okey. So ini E adalah asalan. So saya lukis macam ni lah. Okey. Okey, dia punya fungsi kejuruan iaitu dia ds. So dia ds sama dengan 6/2x. So apabila dia ds sama sifar, so 6/2x sama sifar. So bermaksud x sama 3. So bermaksud sini ini punya koordinat adalah 3. Okey. So sekarang dia nak jarak EH mah. EH ialah dari sini ke sini. So bermaksud lepas tu jarak GH ialah 2P kan. Jarak GH ialah 2P. Itu pasti semestinya tu dia pun akan membahagikan GH kepada dua bahagian yang sama. So bermaksud bahagian ni adalah P, sini pun adalah P. Okay. So bermaksud jarak GH adalah 3 tambah P meter. Okay. A2 seterusnya dia suruh kami ungkapkan luas L lah bagi spanduk tu dalam sebutan P. Okay, sebelum masuk dia nak kami cari luas segi 4 tempat ABCD tu. Okay, sebelum tu kami nak cari koordinat. Kami cari koordinat bagi B dahulu lah. Okay, koordinat bagi B adalah 3 tambah P 1 kan. Okay, sekarang kami nak cari koordinat Y bagi titik C ini. Okay, macam mana kami nak cari? So diberi kami dy dx sama dengan 6/2x. So kami kamir. So y sama dengan 6x tolak x square plus c. So kami guna titik ini. So bermaksud apabila x sama sifar, y sama sifar. So bermaksud y, so bermaksud c sama sifar. So bermaksud y sama dengan 6x tolak x square. Okey, sekarang kami nak cari koordinat y bagi titik c. So bermaksud apabila x sama dengan 3 tambah p. So bermaksud y sama dengan 6. 3 tambah p tolak 3 tambah p square. So bermaksud sama dengan 18 tambah 6p tolak p square tolak 6p tolak 9. Sama dengan 9 tolak p square. So bermaksud sekarang koordinat c adalah 3 tambah p 9 tolak p square. So sekarang kami boleh cari dah. So bermaksud L sama dengan, okay, kami nak panjang dia adalah 2p lah. So lebar dia adalah perbezaan antara koordinat y bagi titik C dan titik B lah. So sini adalah 9 tolak p square tolak 1. So sini kami kembangkan lah. Sama dengan 2p. Sini 8 tolak p square sama dengan 16p tolak 2p cube. Okey. B tu. Jika kos untuk buat spanduk tu adalah ni. Dia suruh kami cari jumlah kos kepada ringgit yang terdekat lah. Untuk buat itu dengan keadaan luasnya adalah maksimum. So kami guna balik L sama dengan 16p tolak 2p cube. So maksud dl per tp sama dengan 16 tolak 6p square. So apabila dl per tp sama sifar, 16 tolak 6p square equal to sifar. So maksud p square equal to x per 3. P lebih besar pada sifar. So maksud p sama dengan square root x per 3. Okay, so dia nak itu adalah jumlah kos. So apabila P sama dengan square root x per 3, so L sama dengan kamu kan 16 square root x per 3 tolak 2 square root x per 3 cube. Okay, so sini adalah sama dengan 17.4 lebih kurang lah 4186. Okay, so sini kamu kan darab lah. Sebab ini adalah meter lah.
Okey, dia sekarang meter square mah. Tapi sekarang dia setiap meter square dia RM40. So kamu guna nilai ni, kamu darab dengan 40. Okey. So sini kamu akan dapat approximate, dia nak integer yang terdekat lah. RM 697.